Research Institute. Sejak Januari 2024, beliau juga pengerusi Malaysia Airports Holdings Berhad dan merupakan ahli kepada beberapa badan penting termasuk Bank Negara Malaysia, ahli kepada Policy Advisory Committee to the Prime Minister PMAC dan juga ahli kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Beliau berpengalaman luas dalam dunia akademik, pentadbiran, perundangan dan syarikat berkaitan kerajaan termasuk Khazanah Nasional, Prokhas, Dana Harta dan Dana Infra. Beliau juga pernah mengetuai MEFCOM dan aktif menulis mengenai dasar ekonomi sejak tahun 2000 lagi. Dengan itu, yang berbahagia Datuk-Datuk Datin yang berusaha Doktor Tuan Puan, saya persilakan Dr. Nong Sari Ahmad Radhi, pengerusi Khazanah Research Institute untuk menyampaikan webinar bertajuk The Madani Economic Framework, a Review and Challenges Ahead. Kita persilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih saudara pengacara. Saya ucapkan banyak terima kasih kerana menjemput saya pada pagi ini. Saya cuba nak buat benda ni, pembentangan ni dalam masa 40 minit gitu kalau boleh, dan lebih masa untuk kita berbincang soalan. Saya tajuk yang pagi ni lah kita guna kerangka ekonomi madani. Kita melihat ke belakang dan juga menoleh ke depan untuk melihat apakah cabaran dan membuat sedikit penilaian. Saya nak mulakan dengan beberapa slide yang saya telah siapkan hampir 2 tahun dulu. 2 tahun, lebih pada 2 tahun dulu, hampir 3 tahun dulu, pada bulan next slide, pada bulan April tahun 2023, selepas pembentukan kerajaan ini, selepas pilihan raya umum, saya ada sedikit catatan dan saya ada buat, saya ingat 5-6 slide yang saya kongsikan dengan kerajaan yang baru dibentuk itu. Next slide, ini the actual slide pada ketika itu. Simple slide, tak ada warna-warna ni, slide buat sendiri kat rumah. Jadi kita nak cuba memberi sedikit apakah sepatutnya kerangka ekonomi kepada kerajaan madani pada ketika itu. Perdana Menteri sudah mengguna perkataan madani dan memperkenalkan konsep madani itu. Saya cuba memberi sedikit pandangan tentang apakah boleh dibentuk. Ini saya punya pandangan lah pada ketika itu. Cuma saya nak berkongsi tentang penyataan masalah di sebalik pembentukan yang saya cadangkan itu. Maka saya katakan next slide. Saya katakan sebenarnya nak buat dasar ni, umumnya kita tahu masalah dia. Kita juga tahu apakah halangan untuk menyelesaikan masalah. Kita tahu bahawa dari segi perkembangan ekonomi selepas krisis 97-98, bagaimana ekonomi negara ada sedikit macam dia kempes sikit angin dia. Jadi kita tahu masalah ketidakseimbangan, masalah bermulanya satu pembentukan macam kepinggiran di kalangan rakyat Malaysia. Kita sedar bahawa panggu ataupun sumbangan pelaburan swasta agak tidak rancak. Kita tahu bahawa ekonomi semakin menjadi dikatakan domesticating, maknanya peratusan ekonomi yang terlibat dalam ekspor semakin berkurangan, dan kita tahu bahawa kedudukan keadaan fiskal semakin runcing, dan kita juga tahu apa masalah dari segi tata kelola, masalah dari segi governance, masalah dari segi taburnya pemisahan antara kepentingan awam dengan kepentingan swasta. Kita tahu masalah dengan corruption, kita tahu masalah dari segi kecekapan dan juga kemampuan, kompetensi dan juga capabilities yang ada. Dan saya kata next slide, jadi kita next slide, kita tak perlu bincang banyak sangat, perlu ambil masa banyak sangat untuk planning ni. Kita dah tahu dah apa dia dan kenapa. Kita dah tahu, kita kena fokus tentang apa dia nak buat, dan kita kena fokus kepada satu kerangka yang agak
koheren, yang bersepadu. Dan kita kena juga faham tentang bahawa dalam dunia ni, dalam hidup ni, dia ada trade off. Kalau nak buat benda ni, kena give up benda ni. Kita tak boleh nak semua. Kalau kita kena ada trade off. Dalam dasar semua ada trade off. Kalau nak buat benda ni, kita kena kurangkan benda ni. Kalau nak lebih kat sini, kena kurang kat sini. Kalau nak ambil belah ni, belah sini kena bagi. So kita kena tahu juga tentang bagaimana untuk menyesuaikan matlamat dasar dengan program-program yang perlu kita digunakan untuk dasar tersebut. Kerana kadang-kadang Putrajaya ada satu sikap bahawa satu masalah boleh diselesaikan dengan satu bentuk penyelesaian yang terpakai daripada Perlis sampai ke Sabah. Kadang-kadang benda tu tak betul. Bukan kadang-kadang tak betul, selalunya tak betul lah. Dan kita juga kena, saya kata, spend time on memahami bagaimanakah kelemahan di masa lampau dan belajar daripada yang cuba memperbaiki dari segi pelaksanaan. So dan kita juga kena tahu apakah ukuran kita berjaya ataupun kita gagal sebelum kita buat. Jadi next, so kita kata actually bab masa tu PM dah ada dia punya apa benda, konsep madani dia tu. Jadi kita kata kita cuma nak menentukan beberapa trust saja dari segi apakah falsafah pertumbuhan yang perlu dijana yang berbeza daripada yang masa lampau. Pada ketika itu saya tekankan kita perlu ada pembentukan ekonomi setempat yang lebih banyak, kerana di Malaysia ini pertumbuhan agak tidak sekata. Kita ada kelompok di Lembah Kelang, kita ada kelompok di sebelah utara di antara Sungai Petani, Penang dengan Parit Untar, dan then kita ada kelompok di Johor, di Johor Singapura, dekat Pahang, Kuantan, Gebeng atau ada sikit. Lepas tu di Sabah Sarawak lagilah dia punya terasing, dan sebahagian besar daripada selain di luar daripada itu, dia tidak ada pola-pola pertumbuhan ekonomi setempat yang bermakna. Jadi kita nak memperbesarkan, nak membanyakkan pembentukan ekonomi setempat. Kita perlu terlibat dalam ekspor dengan secara yang lebih. Kita juga nak meningkatkan pendapatan median, bukan pendapatan purata, tapi pendapatan median. Kerana salah satu daripada masalah negara ini adalah pendapatan adalah agak rendah berbanding dengan kedudukan pertumbuhan ekonomi. Maknanya panggu pendapatan yang diberi kepada labor, pada pekerja berbanding kepada faktor pengeluaran lain, panggu itu adalah kecil dan patutnya diperbesarkan lagi. Oleh itu gaji boleh naik, dan kita juga nak meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh. Malaysia mempunyai satu masalah yang agak unik. Kita mempunyai penyertaan kanak-kanak perempuan dalam persekolahan yang tinggi, sangat tinggi, lebih tinggi daripada lelaki, dan di universiti pun penyertaan wanita tinggi. Tetapi dalam pasaran buruh kita lihat bahawa penyertaan wanita dalam pasaran buruh adalah rendah, dan bukan saja rendah tapi masih makin berkurangan. Jadi saya propose pada ketiga itu, kita buat this dasar nak bagi senang faham. Kita kata kita double the household median income dalam masa 10 tahun. Ini masa ni saya cerita bulan April tahun 23 lah. Ni bukan semua. Kita cerita lah, government nak ambil, government tak ambil lah. Ni saya nak cerita saya punya fahaman dulu. Next one nanti saya kata next kita kata apakah yang sepatut kita tekankan, sepatut kita beri pertumpuan. Kerana kalau tidak, dia bercelaru, dia banyak-banyak jadi masalah juga. Jadi kita kata kita kena betulkan governance, dan kita kena melihat pada reform di parlimen, pemisahan yang lebih jelas di antara legislatif, cabang legislatif dengan cabang eksekutif. Misalnya
pemisahan peranan AG sebagai penasihat undang-undang kerajaan dan juga AG sebagai pendakwa meluhat pasal masalah sedition, hate speech, kuasa menteri kabinet dan juga hubungan antara persekutuan dengan negeri-negeri. Kita kena bagi tumpuan tu satu, governance. Yang kedua, tentang ketidaksamaan ini, ketidaksamaan macam-macam ketidaksamaan yang berpunca dari segi wanita, dari segi sektor formal dengan sektor tidak formal, dari segi masalah urban, luar bandar dengan bandar. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, kita kata kita kena lihat tentang reformasi dalam sektor awam itu sendiri. Masa itu kita tulis Fiscal Responsibility Act untuk memberi kawalan terhadap pengawal seliaan perbelanjaan hasil dan juga hutang kerajaan. Dan dalam kerangka itu dua perkara yang utama ialah nanti orang Kementerian Pertahanan dengan dalam negeri marah kat saya, tapi yang saya kata selain pada Fiscal Responsibility Act ialah melihat kepada sistem persekolahan dan pendidikan dan latihan dan juga kepada masalah bagaimana untuk membiayai sistem perkhidmatan kesihatan awam. Itu satu masalah yang masih lagi berterusan. Dan yang keempat, kita kena tengok balik kita datang daripada era Malaysia Inc. So, siapa yang tua-tua sikit ingat Pengkoperatan Malaysia dan sebagainya. Saya berpandangan bahawa yang perlu ialah bukan mengkaburkan pemisahan antara swasta dan awam, tetapi untuk memperjelaskan yang mana awam, yang mana swasta. Kadang-kadang dasar ini menguntung, dia privatize the gains and dia socialize nationalize the losses. Itu kita kena perbetulkan dan kita kena lihat balik kepada kehadiran apa yang disebut sebagai GLIC dan GLC dan memberi tumpuan kepada agenda Bumi Putera dalam bentuk yang lebih mensabah, bentuk yang lebih berkesan daripada yang telah dilaksanakan 50 tahun yang lepas. Dan saya masa itu mencadangkan kita selain pada awam, kerajaan, swasta, kita kena melihat kepada institusi yang ketiga, jenis yang ketiga. Itu institusi yang non-government tapi non-private juga, institusi bukan kerajaan, trust, wakaf, NGO dan sebagainya yang boleh menjadi peserta dalam pembekalan kerangka social safety net ataupun perkhidmatan yang diperlukan oleh rakyat. Kerajaan dengan private sector saja saya rasa tak mencukupi, kerana pada ketika itu kita ingat siapa yang kita lalui COVID 2020, 2021 dan juga banjir masa 20 bulan Disember 21 20. Kita lihat bagaimana selain daripada kerajaan dan swasta, pihak ketiga ini banyak juga berperanan untuk membantu rakyat, dan ini patutnya diberi insentif untuk membesar supaya membantu kedua-dua kerajaan dan juga kerajaan terutamanya untuk membekalkan perkhidmatan kepada rakyat. Dan next, dia kata next, the implementation, dia kata we learn from the past. Kita ada banyak lesson daripada Mahathir lama, dia ada banyak lesson. Mahathir lebih banyak menggunakan sektor swasta, berbeza dengan mereka yang terdahulu daripada dia, the Malaysian Incorporated and so on. Empatlah dia macam reverse sikit, patah balik sikit, dia guna all this NID, siapa yang tua-tua ingat National Implementation Directorate, dan Najib dengan dia punya pemandu, dengan dia punya ETP, Economic Council. Semua ni ada positif, ada negatif, semua ada negatif. Dan tapi yang kita kena tengok ingat ada orang kerajaan ramai kat sini. Kita kena tengok peranan dan juga kemampuan
central agencies. Yang pada ketiga itu saya sebut EPU, ICU dengan Treasury lah. Sebab ini adalah tiga apa nama central agency yang penting yang patut bukan kita ketepikan tapi kita bangunkan untuk dalam pelaksanaan. Next. So I think kita sedar bahawa dalam apa juga pun kita tak boleh buat semua benda. Kita kena pilih keutamaan yang tertentu. Kalau kita nak cari perubahan, kita tak boleh buat semua. Kalau kita buat semua, jadi macam roti canai, jadi nipis semua, jadi tak sedap. Jadi kita kena pilih apa yang kita nak buat, program apa, kementerian apakah matlamat yang cuba, outcome yang kita nak dapat, supaya kita boleh ada juga prioriti keutamaan untuk menggunakan sumber-sumber yang ada, yang terhad itu untuk mencapai matlamat itu. Dan so the idea of this slide was to say, don't do everything. If you try to do everything, you will not achieve anything. So next slide. Next. So thanks. Oh, this one tak apalah. I just share what I wrote masa that time. So that's what saya tulis in April. I think kerajaan ada juga lah. Kerajaan ketika tu ambil semua. Lepas tu pada bulan Julai tahun 23. This one next slide. Julai 27 kan, 2023 ini daripada kerajaan punya website. Kerajaan telah membentukkan di kerangka ekonomi madani ni. Dia buat dalam bentuk rumah, dia guna perkataan lantai dengan perkataan bumbung dan dia punya foundation. This is okay. This is mengatakan bahawa kita kena perkukuhkan lantai. Maknanya jaringan sosial tu hendaklah dikukuhkan dan juga diberi makna kerana peralihan yang kita lalui semasa COVID, melihat bahawa ramai pada rakyat yang terjejas teruk. Kita kena kukuhkan kita punya social safety net, dan raising the floor ialah untuk mencari pertumbuhan ekonomi. Tapi Perdana Menteri yang ke-10 ni, dia memang tekankan soal lantai, peranan kerajaan dekat lantai daripada dekat bumbung. Sebab bumbung ni private sector lah buat, sama ada penjanaan pertumbuhan ekonomi yang baru, pelaburan dan sebagainya. Kerajaan cuma terlibat dalam facilitating benda tu dan juga membekalkan barangan awam seperti kesihatan dan juga pendidikan. Tapi kerajaan hendaklah memberi kesempatan dan juga ruang kepada sektor swasta untuk melakukan pelaburan, untuk menjana daya saing dan sebagainya. Jadi this was the Madani House that was introduced in July 2023. Next, saya just ambil from the website dari segi dia punya penekanan dia. I think dari segi ceiling dia sentuh orang kata dia sentuh petunjuk-petunjuk yang how to exploit the regional economy. Pada ketika itu kedudukan dunia agak berbeza. 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, kedudukan dunia berbeza. Sekarang kedudukan dunia berbeza, kita bincang nanti dalam peringkat cabaran nanti. Dan kita kata salah satu daripada imperatif ialah untuk memperlahan ataupun mereverse semula deindustrialization. Kita lihat bahawa ekonomi negara semakin sektor perkhidmatan telah menjadi sebahagian besar daripada ekonomi, dan kita rasa bahawa kita perlukan sektor secondary sector untuk lebih besar supaya kita tidak jadi totally a service ekonomi pada tahap pertumbuhan kita. Kita juga kena mencari daya saing dalam pasaran ekspor. Kita juga kena ketengahkan dan percepatkan agenda digitization ini. Kita juga kena cari pembentukan firma-firma yang baru, yang buat benda-benda yang baru, bukan benda-benda firma yang jadi besar sebab dia buat benda yang sama. Kita duk balik buat kelapa sawit dengan oil and gas, palm oil, construction, then we're not going to find new growth
new things, dan kita kena lihat kepada SMEs. Oleh sebab itu pembentukan firma baru dan daya saing firma-firma baru itu dalam pasaran luar. Dan kita tengah tengok lihat juga sebab dalam Malaysia ni sudah wujud sektor tidak rasmi, sektor formal yang agak besar, dan kita kena beri penumpuan kepada bagaimana untuk formalizekan the informal sector. Dan kita yang tujuh situ, kita kena lihat kepada the sustainability, the green economy, dari segi climate change and so on, alternative new energy dan sebagainya. Dan yang ke-8 di situ ialah tentang food, food security, ialah what's the word, national food security. Sebab kita sekarang ni bukan kita nak buat import substitution, tapi kita kena sedar bahawa kita import lebih daripada 70 bilion worth of food, dan kita kena pastikan kita ada keterjaminan makanan, sama ada terlibat dalam rantaian supply chain ataupun kita mengeluarkan bendanya sendiri. Itu ceiling. On the floor, next. Quickly, on the floor. Next slide please. On the floor, yes. Okay. On the floor, kita kena tengok tentang ini lebih kepada macam mana hendak mempromosi, membolehkan intergenerational mobility. Salah satu daripada masalah orang macam umur saya, kita ada intergenerational mobility. Saya berada dalam kedudukan yang lebih baik daripada generasi ayah saya, dan generasi ayah saya lebih baik daripada generasi tok saya. Dan kita rasa bahawa dalam 30-40 tahun yang lepas ni, the intergenerational mobility agak terkekang, dan generasi anak saya tak semestinya lebih baik daripada saya. Jadi orang tua macam saya ni, dia kena berdosa, dia kena do something to ensure that there is intergenerational mobility. Dan semasa benda tu nak berlaku, kita kena pastikan bahawa social insurance, social protection pada pekerja dan sebagainya dikukuhkan. Dan kita boleh lihat some of these things, EPF, SOCSO, pengenalan legislation yang baru, gig economy dan sebagainya. Dan kita kena tengok yang ketiga dari segi gender ni. Ini kita tak boleh belanja public resources banyak untuk sekolah, untuk universiti, tapi kita tak menggunakan hasil daripada sistem pendidikan latihan itu dalam penjanaan pengeluaran dan pendapatan. Masalah healthcare, yang ni masalah sangat besar. Sampai hari ni tak selesai, tak boleh nak selesai semua. Kita mempunyai satu sistem pembekalan perkhidmatan kesihatan yang menyeluruh, tetapi sistem yang sangat membebankan kerajaan. Kita kena ada satu model bagaimana untuk memastikan bahawa semua orang mendapat perkhidmatan ini, dari segi pendidikan, dari segi infrastruktur, dari segi perumahan. Itu dari segi floor. Next, dari segi trust. I'm rushing through these slides because I want to talk about the problems. Trust ni biasalah, kalau orang kalau pasaran dan juga pelabur tak percaya, dasar dia tak labur. Rakyat tu macam itu juga. Kalau dia tak yakin, dia tak percaya, dia tak akan beri sokongan. Kalau rakyat tak beri sokongan, pelaksanaan tak akan berlaku dan berjaya. Jadi masalah sama ada corruption ke, masalah reform di parlimen, masalah memperkenalkan perundangan yang baru, menjadikan pembekalan perkhidmatan kerajaan lebih cekap, peranan press dan sebagainya perlu ditekankan. Kalau tidak, kita tak ada, kerajaan tak ada currency untuk mendapatkan keyakinan daripada rakyat. So next. So ada ukuran dia. Ukuran ni, okeylah, yang ni dari segi kalau saya punya ukuran, saya punya ukuran lebih mikro, tapi pada pembentangan kerangka ini adalah
Ini kena sebutlah benda-benda yang macam ni berbuang seronok kan. Jadi the top 30 largest economy, jadi the top 12 competitive economy, top 25 in human development index. Yang ni yang nombor 4 kat atas ni saya setuju, tapi saya suruh bagi lebih daripada kurang. Maknanya panggu pendapatan yang diberi kepada buruh disasarkan 45, saya kata berbual 50, dia kata 45, pasal yang sekarang ni teruk sangat 30 kot, 32 kot. Dan yang bawah tu daya saing dari segi apa ni corruption, yang tengah itu dari segi untuk memastikan kelangsungan fiskal, dia menekankan sasaran defisit yang berkurangan dan menambah penyertaan wanita dalam pasaran buruh hingga 60%. So that was the kerangka Madani. So that was 2 years, almost 3 years ago. Dan kita lihat ke belakang, what do we see? So we saw some legislation, some major legislation, perundangan yang telah diluluskan. Antara yang paling ketara, yang paling besar, saya rasa ialah Public Finance and Fiscal Responsibility Act. FRA merupakan singkatan dia, satu kerangka undang-undang pertama kali yang mengambil kuasa menteri. Menteri Kewangan adalah satu menteri yang sangat berkuasa. FRA merupakan satu kerangka undang-undang yang ambil kuasa menteri Kewangan dan beri kepada Parlimen. Ini adalah satu, dia meletakkan juga metrik had yang boleh diberi oleh Menteri Kewangan dalam kuasa discretion dia. Dah ada FRA ni, benda-benda macam 1MDB tak sepatutnya berlaku lagi. Dia juga memaksa kerajaan untuk membenarkan laporan kepada Parlimen dengan secara yang lebih berstruktur. Satu lagi undang-undang ni baru ialah reform Parlimen. Parlimen diberi perkhidmatannya sendiri yang asing daripada perkhidmatan awam. Maknanya mengeluarkan Parlimen daripada kerangka pentadbiran awam di bawah Perdana Menteri. Itu dah selesai. Itu satu yang baik. Saya dulu tadi saudara pengurusi introduce, saya dulu zaman 90-an saya biasa jadi ahli Parlimen. Jadi salah satu daripada frustration ialah kenapa Parlimen duduk bawah menteri. Parlimen sepatutnya adalah satu entiti yang terasing yang buat kerja sendiri dan punya kuasa dan juga belanjawan dia sendiri dan staf dia sendiri. Itu dah undang-undang itu dah diperkenalkan. Satu lagi ialah Consumer Credit Bill ini. Kita ada bank negara yang mengawal selia sektor perbankan dan insurans. Kita ada Suruhanjaya Security yang mengawal sedia sektor pasaran modal. Tetapi kita tak ada kerangka perundangan yang mengawal alung. Sama ada alung bukan alung lah, alung halal. Buy now pay later, credit companies and all these things. So the Consumer Credit Bill Act ni akan menubuhkan Suruhanjaya, bukan Suruhanjaya, apa dipanggil, Credit Bureau, pengawal kredit yang mengawal selia syarikat-syarikat yang beri buy now pay later and all these things, yang banyak memerangkapkan isi rumah dengan hutang. Dan kita lihat juga ini pengenalan pada akta pekerja gig yang memberi pengiktirafan kepada pekerja gig yang dari segi sebelum ini dilihat sebagai pembekal perkhidmatan, bukan sebagai pekerja. Perlindungan di bawah SOCSO dan perlindungan lain yang perlu diiktirafkan sebagai ini satu jenis pekerjaan yang baru. Bukan sedikit orang yang terlibat yang perlu diberi perlindungan secara formal. Dilihat ada pembentukan media council ini bersepadan dengan governance tadi melalui pembentukan satu majlis media negara. Kita juga lihat ini dalam sesi yang baru lepas ni, pindaan kepada akta social security, akta employment insurance, SOCSO banyak kan, yang membolehkan pekerja mendapat perlindungan yang lebih luas, yang juga membolehkan dia sama ada
accident di luar waktu pekerjaan, sama ada untuk mendapat latihan, dan juga pindaan yang membolehkan penggunaan Human Resource Development Fund dengan lebih berkesan untuk meningkatkan kemahiran pekerja. Kita juga ini sebab banyak sangat kes buli-buli ni semua, kita juga memperkenalkan Akta Anti-Bullying Act ini baru tahun ni, untuk membolehkan lebih banyak ni on the anti-corruption side, walaupun ada lagi undang-undang yang belum diperkenalkan, tetapi Whistleblower Protection Act telah juga dipinda untuk membolehkan whistleblowing berlaku. Tapi ada banyak cerita lah, ada orang ni dia buat jadi dia whistleblow, yang tu tak kira whistleblowing lah kot. Dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan juga telah memperkenalkan juga banyak. Keseluruhannya lebih pada dekat hampir 40 undang-undang baru yang telah diperkenalkan sebagai reformasi yang perlu. Ini adalah satu yang baik. Mungkin ada lagi 2-3 akta yang orang nak tengok, yang boleh yang kita lihat. Sesi ni nak habis dah. Ini sesi Mac ataupun sesi Julai tahun depan. Next. Itu dari segi so apakah hasilnya, kedudukan semasa. Kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi, kita ada data terkini untuk suku tahun yang ketiga, tahun 2025. Walaupun persekitaran luar Malaysia agak mencabar sekarang ni, kita lihat tahun ini okey dari segi aggregate lah, dari segi terkumpul, dari segi kita lihat bahawa growth is okay at about 5%. Kita boleh maintain momentum dalam atas pada 4%, atas pada 4.5% tu okey lah. Dia punya logik macam ni, tuan-tuan. Kerajaan ada hutang 1 trilion lebih. Kadar faedah atau kupon untuk hutang tu 3% lebih, 4% lebih, dan dia bertumbuh pada di bawah pada pertumbuhan ekonomi. Jadi kita okeylah, kita tak tenggelam. Kita kena tumbuh pada kadar yang lebih cepat daripada kita berhutang. Kalau kita tumbuh pada kadar yang lebih rendah daripada kadar kita tambah hutang, dan kita akan tenggelam dalam hutang. Itu masalah dia. So dari segi pertumbuhan, that's okay. Next slide. Dari segi kedudukan dari saing ekonomi di pasaran ekspor, it looks okay. Ekspor walaupun cerita Trump ni semua, ekspor holding up very well. Kita punya account semasa masih lagi positif. Kita punya current account, maknanya secara umumnya, kalau kita tengok tabungan, kita tolak dengan pelaburan, ada lebihan lagi, dan lebihan ini boleh digunakan sebab kerajaan hutang banyak. Jadi kerajaan kena, selain daripada hutang, dia kena rolling hutang, jadi kena ada kelebihan dalam current account untuk membeli instrumen-instrumen hutang tadi. Sebab tu kita perlu ada current account yang positif, masih positif. Kita punya hutang luar dalam bukan ringgit adalah terkawal. Kita punya export doing okay. So overall GDP is fine. Overall external sector holding up, although kita bimbang tentang perkara ni. Next. Dari segi inflasi dan juga dari segi pengangguran agak terkawal. Terlihat ada sedikit peningkatan dalam asalkan bawah 2-3%, bawah 3% is okay. So inflation is under control. Next one, unemployment. Unemployment is staying around 3%, 3% macam itu. Lebih kurang dalam lebih sikit daripada 500,000 orang yang menganggur dalam pasaran buruh yang saiz dalam 16-17 juta orang. But under control. About on the downward trend, tapi anything about 3% is okay. Next, dari segi upah, kita tengok ini
upah ni, statistik upah hanya boleh diperolehi daripada sektor yang rasmi je lah. Kan? Sektor yang bukan rasmi ni ada masalah sikit, tak ada upah. Dan kita lihat ini merupakan pada saya petunjuk yang penting dari segi sama ada kita berjaya untuk melakukan transformasi ataupun pembaikan kepada daya saing ekonomi negara, dia akan dipancarkan dekat sini dalam bentuk upah yang diberi kepada pekerja. Dan ini saja nak tunjuk, ini daripada Jabatan Statistik. Ini kita punya masalah ialah yang bawah tu lah, peratusan bilangan mereka yang mempunyai pendapatan di bawah 2,000 yang merupakan bilangan paling ramai, dan kita perlu beri peningkatan perhatian kepada bagaimana untuk menumbuhkan lebih banyak firma-firma yang melakukan new things, better things, supaya mereka lebih berdaya saing dan membayar kepada gaji yang lebih sikit. Itu sektor formal lah. Tapi kat Malaysia ni, sektor tak resmi ni besar. Next slide. Next. Sektor tak resmi kat Malaysia ni besar. Kalau kita kerja sektor resmi ni, kita kerja yang syarikat tu adalah ditubuhkan di bawah Akta Syarikat, dikawal selia oleh Suruhanjaya Syarikat, dia boleh bubuh, dia file account dan sebagainya. Ataupun kalau kita buat sole proprietor pun kita ada pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat. Ini yang buka gerai kerja, jual kerja dekat pasar malam dan sebagainya. So ini bukan ataupun kerja gig. Sebelum ada akta gig ni pun masuk dalam sektor informal. So this is not a small sector dekat Malaysia ni. This is a big sector. Satu daripada argument untuk memperkenalkan dululah GST ialah kita nak mencakupi semua yang resmi tak resmi. Kerana kalau GST ni value added tax, dia akan tangkap semua orang lah. Dan kita ada rekod yang lebih jelas. Sekarang ni kerajaan ini telah menggunakan e-filing, e-invoicing. Ialah satu kaedah untuk memformalkan ke semua sektor yang tak formal ini. So that's a big thing. Next step. On minimum wage, kadar pendapatan minimal telah dinaikkan. Kena naik pelan-pelan, tak boleh naik mendadak. Syarikat yang kecil-kecil ni mati. Bagi mereka masa untuk membuat peralihan. So sekarang ni pada 1,700 pendapatan minimal. So itu untuk sektor resmi lah. Dan dari segi pengukuhan, next slide, dari segi pengukuhan lantai tadi, dari segi SARA dan juga STR ni, dalam bajet 26, 9 juta lebih akan dapat yang SARA dengan STR ni. Kalau yang RM1 yang semua orang dapat tu, yang tu PM nak bagi duit raya kot, dia bagi semua orang RM100. Tapi yang lebih struktural dan tiap-tiap bulan ini adalah SARA dan juga STR. Dan selain daripada itu, yang biasa dalam Jabatan Kebajikan, inisiatif menangani kos tanggungan hidup, ini semua adalah penekanan yang ditekankan oleh PM ni lebih kepada lantai. Jadi ini satu perbelanjaan yang agak besar untuk membantu mereka yang B10, B20, B30 dan sebagainya. Tapi ada juga dalam STR ini yang melibatkan M40 dan yang di bawah M40. So next. Now nak buat benda ni semua kena ada duit. Next slide. So ini kira ringkasan je lah. Buat semua ni sebab Menteri Kewangan PM ni dia tak mau bagi naik cukai. So kita punya hasil, kalau tuan-tuan tengok daripada kesimpulan ni lah, hasil ada dalam 340 juta bilion macam itu. Perbelanjaan mengurus lebih kurang sikit-sikit lah, kurang sikit pada hasil. Perbelanjaan mengurus ni bayar gaji, bayar pencen,
bayar hutang, interest hutang. Jadi yang tu saja, tiga benda tu saja dah 60% daripada perbelanjaan mengurus. Jadi perbelanjaan mengurus pun tak banyak ada ruang discretion yang boleh digunakan. So apa yang telah dilakukan ialah untuk mengalih perbelanjaan mengurus daripada menggunakan untuk tujuan yang tertentu kepada tujuan yang lain. Itu penyelarasan subsidi dan sebagainya ialah menggunakan hasil yang sama, perbelanjaan yang di satu tempat dialihkan kepada tempat yang lain. Maka kita ada tekanan sangat untuk menaikkan hasil dan maka naikkan cukai untuk melakukannya. Dan kita lihat bahawa perbelanjaan pembangunan ini yang buat building yang soal jalan apa benda semua ni tidak berkembang dengan banyak sebenarnya dalam bajet 2026 dalam 80 bilion sahaja sebenarnya antara 25-24 sebenarnya ada penguncupan sedikit dan semua ni nak dibuat dengan mengawal mengikut akta Fiscal Responsibility Act untuk mengawal defisit untuk semakin menguncup untuk mencapai 3%, defisit 3% daripada GDP seperti yang diperlukan oleh akta ni fiskal, tanggungjawab fiskal tadi itu. Kerana defisit belanjawan kerajaan adalah perlu dipinjam dan kita sudah ada hutang terkumpul yang banyak. Kalau kita tak kawal hutang baru iaitu dalam bentuk defisit, maka hutang negara akan bertingkat dengan lebih banyak. Jadi kedudukan fiskal adalah okey. Next, trying to finish this quickly. Tapi kita berdepan dengan banyak cabaran. Kita tengok yang luar dulu. Next. Even dalam masa 2 tahun, 3 tahun ini, benda sudah bertukar dengan cukup banyak. Trump punya pemerintahan kerajaan Presiden Trump di Amerika dengan dia punya dasar dia, dia punya Liberation Day, siapa kalau jangan tengok masa dia buat bulan 4 dan baru ni 2 minggu lepas dia telah mengeluarkan, White House telah mengeluarkan dia punya National Security Strategy. Sangat jelas bahawa Trump punya America First policy akan mengubah keseluruhan corak kerangka institusi global, sama ada United Nations ke, sama ada World Trade Organization ke, sama ada World Health Organization ke. Jadi ini mengubah dengan begitu ketara perdagangan antarabangsa, pergerakan modal dunia, perlindungan hak cipta, property rights dan sebagainya. Dunia, ingat dunia tak boleh buat dunia minus US sebab US adalah masih lagi 1/4 daripada ekonomi dunia dan memangnya dasar-dasar yang diperkenalkan oleh Trump adalah lebih berorientasikan dalam persaingan China dengan US dengan China. Dan ini mengubah keseluruhan corak pelaburan dia dan perdagangan, dan dengan itu menjejaskan sebahagian besar daripada ekonomi negara. Ini adalah satu yang sangat mencabar, yang belum lagi mencapai satu keseimbangan yang boleh kita lihat sebagai kita boleh guna sebagai asas untuk buat keputusan. This is I wrote a piece called The Year Living Dangerously. I think pernah baca lah yang tu. Actually, this is the year living dangerously, the year that the world actually changes. Harap-harapnya tak ada perang je lah, tapi dari segi kerangka politik dan ekonominya berubah macam ni. Dan ini slide yang terakhir saja, next slide. Kita boleh more question. Cabaran ialah on domestic politics. Ini pun satu cabaran sebab pembuatan undang-undang dan juga dasar adalah dibuat dalam bukan pasaran ekonomi tapi dalam pasaran politik. Malaysia ni dia baru nak belajar hidup dalam suasana politik yang sebab daripada tahun 55 sampai tahun 2018
kita punya politik adalah satu parti, satu coalition yang dominan. Tapi mula daripada tahun 2018 sampai sekarang, politik kita adalah politik yang lebih fragmented, lebih apa kata, pecah-pecah, dan dia kena ditadbirkan oleh kerajaan yang coalition. Perdana Menteri pun parti dia 31 kursi je. Rakan dia DAP pun 41 kursi je kan. Jadi semua orang tak ada banyak kursi lah. Jadi tapi penyokong dan pengikut parti masing-masing kata yang tu awak tak buat, yang ni awak tak buat dan sebagainya. Jadi kita kena ada satu kemampuan untuk mengurus keadaan supaya we can get things done. Kalau kita duk alik maki berkelahi, we don't get things done, nothing happens, nothing changes for the better. That is the problem. Sebab kita kena perlu perkukuhkan kedudukan kewangan kerajaan juga, dan ini memaksa keputusan-keputusan yang dibuat yang ada trade-off yang saya sebut tadi. Dan kalau dalam suasana politik yang agak bising, riuh, ini susah nak buat. Tapi yang paling penting yang saya akhir dengan poin ini ialah kita kena memberi penekanan pada peningkatan produktiviti dan juga daya saing pekerja dan juga daya saing syarikat dalam negara. Kalau kita tak boleh mewujudkan firma yang mewujudkan produk dan juga baru dan produk itu berdaya saing dalam pasaran di luar daripada Malaysia, maka di manakah ada pertumbuhan, di manakah ada sumber pekerjaan yang memberi gaji yang baru. Kita tak boleh mewujudkan firma yang punya barangan nak jual sama-sama kita je. Nak jual sama-sama kita je, kita berdepan dengan keluk permintaan yang berdasarkan median household income berapa sekarang, dalam 7,000. Jadi kita kena, jadi dia ada terkekang dekat situ, kita kena menjual dalam pasaran di mana pendapatan adalah lebih tinggi daripada pendapatan dalam negara kita. Jadi soal sekolah, dasar pendidikan, latihan, TVET, creativity, innovativeness, penggunaan teknologi dan sebagainya adalah yang paling penting. Kadang-kadang kita nak boleh kata kat orang politik, kalau kita nak berkelahi kat lain pun kita boleh berkelahi, tapi bab untuk membangunkan sumber manusia, membangunkan firma yang berdaya saing, membangunkan teknologi, kita patutnya tak berkelahi lah. Saya saya akhir kat situ, tak sampai sejam supaya ada berkesempatan untuk jawab soalan-soalan. So sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Nongsari atas perkongsian yang padat dan sangat bermakna sebentar tadi. Baik, sebelum kita ke sesi soal jawab, kita akan letakkan nanti sebentar saja lagi untuk peserta untuk mengesahkan kehadiran dengan mengisi maklumat dalam pautan yang akan diberikan di dalam ruangan chat box. Mohon untuk pastikan mengisi maklumat dengan tepat, ejaan yang betul, sebab sistem kita akan auto-generate slip kehadiran. Jadi selepas saja anda selesai menghantar, anda akan terima slip kehadiran melalui email beberapa minit kemudian. Dan kalau ada apa-apa masalah, boleh berhubung dengan pihak urus setia. Dan kepada anda yang ingin bertanyakan soalan, jangan malu, jangan segan. Boleh lampirkan soalan anda di ruangan chat box. Baik, saya nak mulakan dengan soalan yang pertama dari saya sendirilah, Doktor. Kalau kita lihat sering timbul persepsi bahawa kerajaan ni hebat dalam perancangan tetapi lemah dalam aspek pelaksanaan. Tapi saya rasa kita bukan gagal dalam pelaksanaan. Kalau kita tengok dari data-data yang doktor kongsikan tu tadi dan juga beberapa data-data yang lain, sebenarnya banyak je inisiatif yang telah pun mencapai sasaran, malah ada yang melepasi jangkaan. Isunya mungkin bukan kegagalan pelaksanaan tetapi kegagalan dirasai. Sebab banyak kejayaan kekal sebagai orang kata angka dekat atas kertas dan tidak diterjemahkan kepada pengalaman hidup rakyat di lapangan. Jadi pada pandangan doktor, apakah orang kata mungkin pendekatan yang perlu diperbaiki supaya setiap dasar dan juga intervensi kerajaan itu betul-betul sampai dan bagi impak kepada rakyat, bukan sekadar angka-angka statistik sahaja.
Silakan Doktor. Ya, dia ada kebenarannya bahawa ada juga dari segi kelemahan pelaksanaan, dan ada juga dari segi pelaksanaan yang okey, yang berjaya, tetapi uh, tidak diwar-warkan, tidak di ini, kecuali untuk mereka yang mendapat manfaat itulah, macam STR misalnya, ada isi rumah yang dapat sampai 600 sebulan tapi dia okey lah, tapi orang lain tak dapat, dia rasa lain. Jadi kita kadang-kadang berdepan dengan juga masalah relativity lah, relatif kan. Um, Kadang-kadang kepuasan kita, ke kita punya satisfaction level dari segi kita happy tak happy ni bergantung kepada banyak benda. Kadang-kadang kita rasa kita patut dapat lebih pun kita rasa tak happy juga walaupun kita dapat manfaat. Tapi masalah komunikasi dalam kerajaan pun ada jugalah. Dan sekarang kita kena terima hakikat sebenarnya bahawa uh, suasana sekarang ni memang very noisy, Hidayat. Dia social media lah, macam-macam lah. Jadi kadang-kadang kalau orang yang hidup dalam social media pula, dia ada algoritma yang tertentu kan. Jadi kalau kan saya tengok Facebook lah hari-hari. Jadi saya ada kelompok saya yang saya tengok Facebook. Jadi algoritma Facebook tu buat saya pergi jumpa dengan orang macam saya juga kan. Jadi dia asyik, kadang-kadang dia duk maki kerajaan, hari-hari maki kerajaan. Jadi saya hari-hari saya tengok Facebook, saya algoritma tu suruh tunjuk saya benda-benda yang kena maki kerajaan je lah kan. Kalau saya pula jenis yang suka sokong kerajaan, saya pergi tengok Facebook yang tu jugalah. Jadi kita terima hakikat bahawa dia lebih mencabar sekarang ini. Tapi apa yang patutnya saya rasa lah ialah buat yang sepatutnya, buat cara yang betul. But we should communicate better lah, saya rasa. Tak tahu lah, yang tu I'm not a government servant lah. But Saya setuju lah dengan go ahead. Saya setujulah dengan apa yang Dr. Nur Sari maklumkan tadi, bahawa komunikasi is the key lah. Komunikasi untuk kita sampaikan. Sebab kalau contoh ambil orang kata pengalaman peribadi pun, macam kadang-kadang bila saya balik kampung bertemu dengan keluarga, banyak keluarga tanya, ni kenapa kerajaan buat sekian. Kebetulan saya kerja kerajaan, jadi saya boleh bantu untuk tolong jawabkan. Tapi dia menjadi masalah sekiranya tiada yang bekerja dalam sektor kerajaan ini untuk membantu menjelaskan dengan lebih clear kepada mereka. Jadi saya rasa kita sebagai penjawat awam ni merupakan ejen penyampai lah untuk memastikan setiap inisiatif kerajaan itu sampai kepada rakyat. Okay, kita ada soalan yang seterusnya daripada Dr. Amin Arif dari Intan Bukit Kiara. Soalannya adalah, kemampuan untuk berinovasi merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing di peringkat global. Adakah dasar-dasar sedia ada mampu untuk melahirkan industri dan SME yang menerajui sektor pengeluaran bernilai tinggi dan kompleks? Ini berkenaan dengan inovasi lah. Itu saya selalu kata bahawa untuk membangunkan satu produk atau satu syarikat yang baru atau berinovasi kreatif, saya rasa lah, ini saya punya pandangan, tapi Dr. Amin dia ke Intan, ke Kera mungkin boleh masukkan dalam kurikulum lah. Saya kata dekat Malaysia ni kita kena ada satu threshold yang lebih tinggi untuk kegagalan sebenarnya. Kita selalu takut pada kegagalan. Kita menghukum kegagalan dengan secara yang agak terlalu kuat, saya rasa. Jadi kita tidak menggalakkan pengambilan risiko. Orang yang nak berinovasi dan kreatif ni untuk melakukan produk baru ataupun perkhidmatan baru atau membuka syarikat yang baru dan sebagainya, dia akan gagal lebih daripada dia berjaya. Dan kegagalan merupakan satu yang positif kerana dia belajar dari kegagalan dan meningkatkan kemungkinan dia berjaya di masa depan. Tapi kita mestilah mempunyai kerangka undang-undang, nilai budaya, masyarakat yang lebih toleransi terhadap kegagalan. Kita, itu bagi saya lah, ruang ada dari segi orang kata mungkin
risk capital semakin banyak sekarang ni, kita tengok ada, tetapi attitude ataupun tanggapan kita terhadap risiko, satu appetite kita untuk risiko, dan kedua penghukuman ke atas kita kalau kita gagal. Dan kita gagal kerana kita mengambil risiko untuk melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif, sesuatu yang kreatif. Jadi saya rasa kita kena ada sedikit perubahan di peringkat institusi dan juga di peringkat budaya untuk lebih toleransi kepada kegagalan dan melihat kegagalan sebagai satu proses pembelajaran dan bukan menghukum. Dan kita itu saya tengok kalau mereka yang berjaya adalah mereka yang sanggup mengambil risiko dan mereka yang tidak dihukum ataupun tak kisah tentang kegagalan. Jadi it's more complex than just funding and opportunities, but it's also cultural and also institutional factors lah. Baik. Sangat menarik sekali penjelasan yang disampaikan. Kita terus kepada soalan yang seterusnya daripada Puan Fazilah Muhammad Zain dari KPKT. Berkenaan dengan, saya rasa ada kaitan dengan FRA juga. When do you think the government can reach surplus budget? Bila kerajaan boleh mencapai surplus budget tu? Boleh ke, possible ke, impossible ke, macam mana sebenarnya? Betul. Actually, okay, saya nak mengelak lah. Saya nak mengelak by mengelak. Actually, kita tak baguslah kalau ada surplus budget. Kalau ada surplus budget maknanya kerajaan tak perlu berhutang untuk menampung defisit tadi. Tapi kerajaan ni dia ada beza sikit dengan orang, dengan usi rumah sebab dia boleh berhutang dengan kaedah yang berlainan sikit lah. Jadi defisit tak semestinya buruk semata-mata, tapi macam kita jugalah, kalau kita kalau hutang kredit kad tu tak bagus lah kan. Hutang kredit kad ni kira hutang belanja. Tapi kalau kita hutang untuk sesuatu yang produktif, yang menjana pendapatan di masa depan, menjana aliran pendapatan di masa depan, okey. Sebab tu kerajaan ada sekatan bahawa perbelanjaan mengurus tidak boleh lebih daripada hasil. Sebab perbelanjaan mengurus adalah perbelanjaan mengurus kan, bayar gaji, bayar pencen, semua ni dia tak boleh lebih daripada hasil. Tapi perbelanjaan pembangunan yang melupakan perlaburan lah misalnya, boleh dipinjam. Kalau nak jawab soalan tu secara direct, kalau nak dapat sekarang ni kita menjurus kepada 3%. FRA meletakkan 3%, dia tak kata kosong. Kalau 3% dan ekonomi boleh bertumbuh pada kadar yang lebih tinggi daripada 3%, jadi kita punya orang kata apa, denominator kita, pembawah denominator bertumbuh dengan lebih cepat daripada numerator, jadi ratusan tu akan berkurangan. Asalkan itu berlaku, I think we are okay. Jangan numerator growing faster than the denominator, dan perkadaran tu akan bertambah besar. Jadi hutang ni adalah konsep. Hutang is okay as long as you can pay. Betul tak? As long as you can pay, the hutang is okay. But how can you pay? You can pay if benda yang you hutang tu menjana pendapatan lah. Kan? Kalau benda yang you hutang tu just hangus macam tu, then tak boleh lah. Tapi jawapan mengelak ialah kalau nak bagi balance budget kena naik cukai, marah orang. So kita make sure that yang atas tumbuh lebih perlahan daripada yang bawah, dan ekonomi tumbuh lebih cepat pada defisit, dan we okay. Ya. Kita ambil satu analogi, berhutang itu tak salah macam Dr. mention tadi. Kalau tak bayar hutang tu yang salah. Dia macam ambil analogi kita sebagai pengguna. Kita nak beli rumah, nak beli kereta, susah nak bayar pakai cash. Jadi have to berhutang lah. So itu adalah consider development punya expenses. Okay. And then duit makan, duit harian kita memang kena pakai duit gaji. Bila kita dah makan, start berhutang, itu problem lah maksudnya di situ. Kan? Betul. Juga kalau makan lunch bayar hutang, problem lah. So dia sama dalam kerajaan, apabila kita mula membayar gaji dengan hutang, itu tanda-tanda awal lah sebenarnya. Ya. Betul. Baik Dato'. Ya.
Kita ke soalan yang seterusnya daripada Puan Nur Syidah Masaat. Dalam konteks Year of Living Dangerously, ketidaktentuan geopolitik, fragmentasi, globalisasi, mungkin boleh kongsikan apakah 2 atau 3 langkah no regret move yang Malaysia boleh laksanakan dengan segera untuk mengukuhkan ketahanan sektor luaran dan memastikan agenda madani tidak terganggu. The year living dangerously ni can be very dangerous because kita di dalam orang kata apa, kejiranan yang contested, kejiranan yang di apa, contested neighborhood, dan kita adalah sebuah negara yang kecil dalam neighborhood itu. Indonesia 300 juta dan kita ASEAN dalam neighborhood China, dan it's a contested neighborhood because the contestation between US and China is happening right here. Ada 2-3 benda lah bagi saya no regret. Itu sebab saya akhirkan tadi slide yang terakhir tentang politik. If kita boleh ada kewarasan untuk dan tanggungjawab untuk memastikan bahawa kerajaan, tak kira lah kerajaan siapa nak jadi tunggak kerajaan, kita memastikan bahawa masyarakat boleh tak setuju, boleh ni, tapi kita boleh membuat keputusan yang menjaga kepentingan yang luas, kepentingan yang awam, dan bukan breakdown in the structure, then we are okay. Because kita perlukan kesepaduan itu kerana kita kena ambil tindakan-tindakan yang melindungi kepentingan negara dalam persaingan yang akan berlaku ni. Misalnya no regrets. We have to improve I'll say this one. We have to improve our schools actually. Our education system. We have to prepare anak-anak kita untuk berdaya saing, tak payahlah kata global, berdaya saing dengan Indonesia, dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Vietnam. Then we have to prepare our firms, local firms, to be able to be competitive. Bukanlah tak payah global pun tak apa, regional pun tak apa. Supaya dan those are no regret stuff. And then we have to take care of our people lah in terms of health and so on, dan persekitaran, environment dan sebagainya. Jadi the no regrets bit lebih kepada the floor tadi kan. Kalau floor tak kuat, guna metafor rumah tadi, kalau floor tak kuat, kalau asas tak kuat, there's no way the roof can grow. Because we don't know the opportunities of roof ni. Kita misalnya kalau the breakdown in the WTO structure ni, international trade ni, Trump going around bullying everybody, then kalau dia ignore US, ignore WTO, ignore United Nations, what can we do? We have to compete. We have to compete dalam kejiranan kita lah, dalam ASEAN dan juga dalam ASEAN ini, dalam spera influence China. Dan dengan China pun kita kena sedar, China ni is 25% of the world economy. We are small. Serupa dengan kita dengan US, dia 25% of the world economy and we are small. I mean dengan Indonesia pun cukup lah. Indonesia is a $1 trillion economy. We are $400 billion economy. So even they are big. So anything that makes us resilient, flexible, no regret. But in order to take decisions yang menjurus ke arah itu, kita kena ada some sort of kemampuan untuk membuat keputusan lah. Kalau kita tak boleh buat keputusan secara kolektif, menjaga kepentingan yang luas, then we become a failed state lah, failed economy. So we cannot afford to become a failed state. Baik, Dr. Saya rasa ada beberapa soalan yang mungkin boleh digabungkan, yang daripada Encik Akmal Hafizi dan juga daripada siapa ni? Oh tak ada. Daripada Puan Abzarul rasanya. Pertama berkenaan dengan kebanyakan inisiatif yang kerajaan laksanakan sekarang ni adalah kesinambungan daripada inisiatif-inisiatif yang sebelum ini, cuma mungkin di rebranding namanya sahaja. Jadi tentang konsep
tukar-tukar nama tu lah, tapi inisiatifnya sama. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan framework Madani itu sendiri, adakah ia cukup komprehensif untuk katakanlah bertukar tampuk kepimpinan sekalipun, adakah framework Madani ini long lasting? Dia bukan seasonal dan mungkin tidak digunakan oleh pihak-pihak yang suka sahaja, yang tak suka nanti maybe ditutup ataupun dibuang konsep itu. Doktor. Itu sebab saya rasa antara bersembang dengan serius, sebab tu perundangan lebih kekal kan. Maknanya kalau slogan sembang je lah, tapi kalau kita mau sesuatu yang berkekalan, yang institutional, kita kena melakukan reformasi itu dalam bentuk perundangan, pergi parlimen buat undang-undang baru. Itu baru satu komitmen. Kalau kita kata kita buat whatever lah dasar slogan, tapi kita tak menzahirkan dia dalam bentuk legislation, dalam bentuk undang-undang di parlimen, dia bukan sesuatu yang kekal. Jadi katakan FRA misalnya, katakanlah besok kerajaan ini jatuh kan, ataupun tadi undang-undang tadi yang saya sebut lah, kerajaan ini jatuh dan terpulang kepada kerajaan yang akan datang, sama ada dia ada majoriti lah sebab dia jadi kerajaan kan. Jadi dia kena ubah haluan dasar itu dengan menggunakan parlimen, dengan mengubah, membatalkan undang-undang itu ataupun meminda undang-undang itu. Sebab itu saya rasa satu pendekatan kerajaan ini ialah slogan-slogan lah semua Madani, apa dulu Pak Lah punya dulu apa, masyarakat Islam Hadari, Mahathir dia punya whatever vision 2020 apa semua, Najib dengan dia punya 1M dia. Tapi kalau kita zahirkan slogan-slogan itu dalam bentuk undang-undang di parlimen, dan dia lebih institutional, dia bukan retorik, dia lebih institutional. Dan kalau kita menuntut kerajaan pergi ke arah itu, maknanya menjadi kerajaan ialah bukan saja mengurus, tetapi mengurus dan melakukan dasar dengan menggunakan proses perundangan di parlimen. Itu saya rasa perbezaan penekanan kerajaan ini ialah menggunakan the Madani semua ni slogan lah, tapi penzahiran dia mestilah dalam bentuk legislation supaya kerajaan yang akan datang dia boleh ubah, dia ada majoriti, dia ubah dalam bentuk pindaan ataupun pembatalan langsung ataupun pembuatan undang-undang yang baru. Itu perbezaannya lah. Memang tapi politik slogan lah, politik mestilah slogan kan. Jadi kekal tak kekal bergantung. Sebab tu kita kena angkat parlimen pada tahap yang tinggi. Tapi kita kena lantik lah ahli parlimen yang kena serius sikit lah, taklah merapu menjerit dekat dewan kan. Itu kita sebagai pengundi lah. Baik Doktor, kita ada dua soalan juga yang saya boleh gabungkan yang berkenaan dengan bantuan tunai seperti SARA ataupun STR yang hasrat dia adalah untuk raise the floor untuk kita mengurangkan kos sara hidup ni. Tapi dari segi sudut transformasi jangka sederhananya, adakah SARA dan juga STR ni betul-betul berkesan boleh membantu golongan sasar untuk mereka naik tangga ataupun meningkatkan produktiviti mereka, meningkatkan pendapatan dan akhirnya kemudian akan menyumbang kepada raise the ceiling. Bila dia dah meningkatkan produktiviti, dia raise the ceiling. Dan bersambung juga bagaimana dengan maybe inisiatif-inisiatif kerajaan yang boleh mengimbangi kos sara hidup di antara Malaysia Barat dan juga Malaysia Timur. Tentang I think soalan yang pertama itu sebenarnya dia it's a bit philosophical kan, pada sebab dia bergantung kepada falsafah yang kita pegang untuk sekian lama, misalnya sehingga the whole sampai Mahathir lah katakan, Mahathir Part 1, the philosophy was kita tak boleh bagi duit kat orang kan. Maknanya kita tak boleh membantu untuk menampung kesuntukan kuasa beli isi rumah dengan kerajaan memberi dana kepada dia. Kerana falsafah dia ialah
kita tak boleh bagi duit kat orang lah. Kita bagi duit kat orang, sekali lagi orang tu jadi ada penggantungan kepada duit itu, dia tak kerja, dia tak ada insentif nak memperbaiki diri dia, dia tak akan meningkatkan produktiviti dia, dia akan terus berada di tahap yang sama. Itu satu falsafah jugalah. Tetapi pada ketika itu falsafah je pula, tapi kita kena kita akui bahawa kos sara hidup ni tinggi. Jadi kita kena awal harga. Jadi masa tu kita subsidi semua. Subsidi gula, subsidi beras, subsidi minyak, subsidi semua, subsidi. Jadi kerajaan membelanja begitu banyak sumber untuk subsidi sebab kerajaan ada falsafah tak nak tolong orang secara direct. Sebab ada dia punya argument yang valid juga. Tapi kos subsidi itu adalah tinggi sebab manfaat yang diperolehi daripada subsidi itu bukan pada orang yang susah, pada orang yang senang lah. Macam buat apa orang macam saya dapat subsidi minyak sebenarnya. Kan? Kalau saya layak beli, saya beli sendiri lah. Tapi kalau dah subsidi, saya yang dapat banyak manfaat daripada orang yang miskin. Tapi itu soal falsafah politik dan sebagainya. Jadi bermula pada, to be fair, bermula pada Najib lagi ada falsafah bahawa kita kena tolong orang dengan memberi cash kan. Dan dalam kerajaan ini lagi banyak dia punya cash lah. Jadi sama ada akan berlaku penggantungan dan juga ada insentif memperbaiki diri. That becomes a secondary problem. The more primary issue is actually how do we make sure that mereka yang tak ada duit ni at least makan cukup, ada health dan so on. Itu soal falsafah. Whether or not ada peningkatan, ada usaha untuk memperbaiki diri, untuk jadi produktif dan sebagainya, that's a bigger debate lah. So the next question is actually ketidakseimbangan wilayah ni. Ia juga berlaku di Semenanjung kan, bukan saja di macam Sarawak sebesar Semenanjung itself. Perbezaan wilayah misalnya di KK dengan di Tawau very different, whether di Division 1 dengan Division dekat Miri di Sarawak beza. Tapi kos pada biasanya ada sedikit sebab logistik kos tinggi di Sabah Sarawak berbanding dengan di Semenanjung. Ianya bergantung pada logistik. Sebab itu antara yang saya punya nota yang saya share tadi itu ialah kita hendaklah membentuk ekonomi setempat. Maknanya local economies. Kalau Tawau must have its own economic logic yang merangkumi sempurna misalnya, yang tak adalah, kalau Sabah is just KK ataupun Sarawak is just Kuching, Miri, Bintulu di coastal areas. Kita kena ada more local economies, local production. Dia masalah dia, I'm gonna upset a lot of people here lah, because kita dah transform ekonomi kita banyak jadi plantation sebenarnya. Jadi plantation economies ni beribu-ribu, kita ada 6 juta hektar plantation, okay? Jadi dia merangkumi kawasan yang begitu luas dan dia tidak menjana kepada pertumbuhan kegiatan ekonomi setempat. Local economies tak ada kan, sebab dia very very spread out macam itu. Jadi kita kena fikir macam di Sabah Sarawak, miskin ada their own production, tapi demand tak cukup, then you have to think about how to export. That's why you have to be competitive. So perbezaan regional, yes, it's a true problem, but one of the solution is actually to create local economies, local production itself. So saya ingat saya jawab soalan kata. Okay. Alang-alang kita dah termasuk dekat area on kos sara hidup, dan tadi doktor ada mention sedikit tentang subsidi. Jadi saya rasa inisiatif yang mungkin yang paling hampir dengan rakyat sekarang ni Budi 95. Jadi mungkin setakat yang boleh dikongsikan bagaimana tahap keberkesanan pelaksanaan Budi 95 setakat ini, dan berdasarkan data dan juga hala tuju semasa, apakah jangkaan masa depan tentang dasar subsidi negara dan bagaimana pendekatan subsidi bersasaran ni boleh berkembang dalam beberapa tahun akan datang? Dia actually subsidi minyak ni, subsidi pam di minyak ialah nak mencari satu rationality yang konsisten.
kerajaan tidak boleh belanja beratus bilion untuk buat public transportation, misalnya buat double tracking daripada Padang Besar sampai ke RTS dan Singapura, berapa bilion, lepas tu buat segala MRT, LRT, monorail, apa semua, belanja beratus bilion. Pada masa yang sama belanja berpuluh bilion untuk subsidi pengangkutan peribadi dalam bentuk inilah pengangkutan persendirian. Jadi ini satu rasional, yang satu tindakan, satu dasar yang tak ada rasional. You spend money untuk public transportation, at the same time you spend money to encourage private transportation. Jadi ini dan dana yang dibelanja itu boleh digunakan secara yang lebih berkesan untuk tujuan lain. So that's why ada subsidi, ada rationalization subsidi. Pada masa yang sama, sebab kita ada subsidi-subsidi yang menyeluruh ini, kita ada ketirisan yang sangat teruk. Jadi orang Siam dengan orang Indonesia dengan orang Singapura tak ada kerja lain, mendapat manfaat daripada harga yang rendah yang telah disubsidikan, dan kita mendapat smuggling yang gila-gila yang berlaku di sempadan, di sebelah utara, di sebelah Sabah, Sarawak dan sebagainya, kerana perbezaan harga itu terlalu tinggi. Dan kita akhirnya pembayar cukai di Malaysia membayar cukai dan digunakan oleh kerajaan untuk membolehkan penyeludup buat duit berbilion-bilion, dan pengguna di Siam, di Singapura, di Indonesia mendapat harga yang rendah. Jadi salah satu daripada budi ni ialah, walaupun budi ni kalau tanya orang macam saya, tapi you punya Perdana Menteri Yang Muhammad, Perdana Menteri is a very nice guy. Budi semua orang dapat. Tapi maknanya ia telah menutup dulu subsidi diesel dan juga subsidi RON 95 ni telah menutup pintu, setidak-tidaknya dia telah menutup pintu seludup, penyeludupan. Dan juga nombor dua, dia telah menutup subsidi itu dalam negara yang tak diseludup, yang dimanfaatkan oleh yang bukan warga negara. Jadi, tapi warga negara masih lagi dapat semualah. Saya pun dapat 300 liter. Satu lagi kesan sampingan pelaksanaan dasar ini adalah data. Sekarang ni MOF very powerful lah. Dia ada data. Dia segala macam data. MOF ke KE ada data dia? Yang untuk budi ni 95 ni di bawah MOF data dia. MOF. So MOF will have the data on consumption, dan dia on one hand saya pun ada rasa macam George Orwell punya 1984 lah. Government lah ni tahu macam-macam lah. Dia tahu macam-macam. Which actually kalau kerajaan guna untuk tujuan yang baik, dia boleh buat banyak kebaikan lah. So dia tahu macam-macam. On the other hand, kerajaan pun tahu macam-macam pasal kita lah. Jadi satu is data collection, satu lagi menutup lubang penyeludupan, dan nombor dua menjuruskan manfaat subsidi itu hanya kepada rakyat Malaysia. Dan mungkin selepas ini dia akan boleh melakukan rationalization yang lebih halus lagi untuk mensasarkan kepada golongan yang memerlukan sahaja. Baik Doktor, mungkin kita dah kesuntukan masa, kita ada sekitar dalam 10 minit. Saya bacakan beberapa soalan yang saya pilih lah. Satu berkenaan daripada Cik Nakiuddin Misran, NCER Malaysia. Soalan, adakah fokus kerajaan berkait meningkatkan kadar penyertaan tenaga buruh wanita ini wajar? Baru-baru ini Yang Berhormat Menteri Ekonomi baru saja mengulas di Parlimen berkait Malaysia sebagai aging nation, ditambah isu kadar kesuburan negara semakin menurun. Semua ini adalah pilihan, adalah trade-off, dan bagi seorang wanita, komitmen membesarkan anak itu sendiri adalah trade-off kepada kerjaya. Jadi mohon komen daripada Doktor. Wah, ini saya boleh guna saya punya ni, katalah Research Institute, KRI banyak membuat laporan pendidikan mengenai care ekonomi ni. Kan? Dia masalah dia dalam ekonomi kita ni, kita tidak memberi nilai yang wajar kepada membesarkan anak ataupun melahirkan anak. Jadi saya terima argument tu Cik Nakiuddin, tetapi sokongan kena ada. Maknanya there must be, kalau kita kata child care
childcare is a economically worth something kan, then it has to be priced in kan. Sekarang ni kalau si wanita itu jadi seorang ibu, dia tak kerja, dia tak ada compensation kan. Dia punya usaha untuk membesarkan, melahirkan anak tu tak boleh buat apa dah. Memang saya tak boleh melahirkan anak, orang perempuan, tapi nak membesarkan anak tu, dia tak ada nilai ekonomi yang diberi di situ kan. So masyarakat kena membuat satu keputusan, apa dia nak. Kalau dia nak, kalau saya guna logik Cik Nakiyuddin, okay, you want a higher fertility rate. If you want a higher fertility rate, there is a foregone income by the mother kan. So how do we compensate that foregone income dalam care, child care. Ini sama juga dengan penjagaan. Bila kita sekarang pun negara semakin menjadi negara yang tua, how to take care of orang tua, how to take care of our parents, our grandparents. So ada economic value dia, tapi kita kena formalize childcare dan juga ages, penjagaan orang tua, penjagaan kanak-kanak, supaya dianya tidak ditanggung oleh individu yang satu saja. Kalau tidak, nobody is paying the mother to become a mother. Dan my argument is actually kerajaan belanja banyak bilion buat sekolah, dan kita punya penyertaan wanita di sekolah, di universiti tinggi. So kita nak cubalah as an economy, kita nak dapat pulangan daripada itu, tapi kita recognize about childcare ni. But we need to solve the childcare problem, and that includes the caring of old people also lah. And also yang cacat, yang kurang upaya, kita kena somehow figure out how to as a masyarakat, how to take care of all these things. Sebab tu saya tadi cakap sektor yang ketiga pun dan sektor yang penting juga dalam kerajaan. Betul tu. Kalau kita bandingkan dengan saya kira Korea ataupun Jepun yang kini merupakan negara tua yang ramai warga tua dekat dalam tu, saya dah pernah terbaca atau terdengar dekat podcast yang rumah orang-orang tua lagi banyak daripada tadika. Tu jadi satu yang merunsingkan lah. Kita harap kita tak ke arah itulah. Nanti sampai mereka terpaksa mengeksport tenaga buruh dari luar untuk golongan-golongan profesional yang untuk bekerja di negara mereka. Baik, saya kira ni adalah soalan yang terakhir. Terima kasih kita ucapkan kepada yang bertanyakan soalan kepada kita. Daripada Muhammad Al-Imran, dia berkait dengan sektor makanan dan juga agriculture negara. Tadi tu Dr. ada mention tentang pertanian sedikit. Selain daripada telur, ayam, oil palm, industri daging, perikanan dalam negara ni, dia macam agak mencabar dengan pelbagai faktor, dan kerajaan pun dah spend billions untuk subsidi kepada pengeluar makanan. Namun itu semua adalah orang kata short term solution. Jadi pandangan doktor, jika kerajaan boleh wujudkan sekolah ataupun college vocational berteraskan pertanian, macam sekarang ni kita dah ada sekolah sukan, sekolah sains dan sebagainya kan, sekolah seni pun kita dah ada. Jadi mungkin boleh diwujudkan sekolah ataupun college vocational yang berteraskan pertanian untuk memupuk minat generasi muda berkecimpung dalam sektor pertanian dan makanan. Ya, saya tahu sebenarnya dalam makanan cuma ayam dengan telur kita self-sufficient, self-sufficient dan juga ekspor. Sayur, buah-buahan, protein, daging, semua kita import. Ada setengah tu memang kita kena import sebab kita tak boleh keluarkan. Dan soal keterjaminan makanan ini bergantung kepada sama ada kita mampu mendapat dia pada harga yang kita mampu beli. Tak semestinya kita keluarkan semua, tapi saya sokong bahawa kita patut melihat kepada, sebab kita mempunyai endowment yang mencukupi. Kita ada tanah, kita ada air, kita ada cuaca, dan kita duduk di khatulistiwa. Kita boleh memenuhi permintaan makanan di sebelah hemisfer utara dan hemisfer selatan, di mana mereka tak boleh keluarkan makanan sepanjang tahun. Tetapi saya setuju, dulu kita ada Universiti Pertanian, tapi kita nak jadi canggih memang kita tukar nama Universiti Pertanian jadi Universiti Putra. Dulu ada universiti bukan dekat sekolah, tapi saya setuju sebenarnya kita kena menjadikan
pengeluaran atau pemprosesan makanan sebagai satu yang lebih seksi lah, lebih appealing kepada generasi muda, tetapi kita perlu melihatnya sebagai sesuatu yang mempunyai kandungan pengetahuan, teknologi dan sains yang tinggi, baru kita boleh berdaya saing. Dan saya melihat dan bab ni saya melihat jiran sebelah kita Indonesia ni, dia ramai, dia duduk dekat 300 juta orang. Kalau kita boleh jual something kat dia yang dia nak, dan ianya sesuatu yang boleh dicapai. Misalnya ni China ni gila-gila tanam durian dekat Pahang semua ni, sebab dia tak boleh tanam dari tempat dia. Jadi kita kena lihat kenapakah pengeluaran makanan, pemprosesan makanan itu gagal. Adakah di peringkat input baja benih, ataupun pengeluaran, ataupun pemprosesan, ataupun di peringkat yang hujung dengan yang berdepan dengan pengguna. Jadi ia satu permasalahan yang rumit, yang perlu bukan sahaja penyelesaian di peringkat pelatihan, tetapi juga di peringkat yang lebih strategik, di peringkat ekonomi. Saya berminat bab ni sebenarnya. Oh, dekat di hati ya, Doktor? Ya? Dekat di hati. Nak pencin. Nak pencin nak buat kerja ni. Oh, okey, sahnya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada semua peserta yang bertanyakan soalan kepada Dr. Nong Sari, dan sebagai penutup yang manis barangkali kata-kata akhir dari Dr. Nong Sari untuk merangkumkan perkongsian kita pada pagi ini. Saya cuma nak mengatakan bahawa mungkin yang hadir hari ini dah dewasa semula kan. Tapi saya rasa kita semua mempunyai tanggungjawab bersama untuk memberi satu hope, to generasi yang lebih muda, satu harapan untuk mereka mempunyai masa depan yang cerah, dan mereka boleh mendapat pulangan, mereka berusaha dan melakukan usaha mereka secara yang legal dan yang betul. So hope is very important. Hope must be kept positive. Semoga kita terus berpegang pada harapan yang tinggi untuk melihat Malaysia yang lebih maju, lebih berjaya pada masa akan datang. Baik, alhamdulillah dengan itu selesailah sudah sesi wacana ekonomi, The Manadi Economic Framework Review and Challenges Ahead yang telah disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Nong Sari Ahmad Radi, Pengerusi Khazanah Research Institute. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Nong Sari atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi. Terima kasih juga kepada yang berbahagia, Datuk-Datuk Datin, Yang Berusaha Doktor, tuan-puan, para peserta sekalian. Tadi saya dapat lihat kita mencapai 330 peserta yang join dengan kita secara atas talian. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian dan juga kelapangan masa yang diberikan untuk bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk mengisi borang kehadiran dan penilaian melalui pautan yang akan diberikan di ruangan chat box. Sekiranya ada masalah untuk klik link tersebut, boleh emailkan kepada pihak urus dia, nanti kita akan panjangkan link tersebut melalui email. Email tu boleh refer kepada surat jemputan yang kita berikan. Sebelum berpisah, ini yang paling menarik sekali, saya nak minta semua untuk buka kamera masing-masing untuk kita bergambar berkumpulan. Dah cantik-cantik pagi ni, dah handsome, sikat rambut kan. Okey, jom kita bergambar sebagai tanda kenangan semua. Nanti urus dia akan ketik atau print screen. Baik. Nanti urus dia unshare slide. Okey, baik. Kita berikan masa seketika untuk pihak urus dia. Terus ada bunyi ayam. Okay, urus dia macam mana? Kita kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sekali lagi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada semua. Semoga kita dapat ada kesempatan untuk bertemu dalam peluang yang lain. Terima kasih sekali lagi juga kepada Dr. Nong Sari. Saya Nur Hidayat Sama mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Sari. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Terima kasih Doktor.
kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor, terima kasih Rustia. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih Ustia. Terima kasih semua. Jangan lupa untuk klik link di chat box untuk pendaftaran, pengesahan kehadiran. Nanti kita akan bagi slip secara automatik. Boleh tunggu dalam 5-10 minit lah. Kalau ada masalah, boleh berhubung dengan pihak Rustia, boleh email kepada Rustia. Untuk slide, saya minta maaf banyak-banyak. Slide tadi daripada Dr. Nungsari sendiri, jadi mungkin kita tak dapat nak kongsikan lah. Minta maaf sangat.